Hello semua, dan kali ni aku akan kenalkan korang semua kepada EOS M3 ni 55 sampai 200. Lens dia adalah khas untuk EOS M3 dan ini adalah lens dia. Sebab dia adalah zoom lens, agak panjang lah. Kita lihat secara detail dia, kita akan dapat nampak 55 sampai 200 dengan image stabilizer. Dan kamera ni pun adalah STM, maknanya dia stepping motor, maknanya dia tak bunyi bising bila time focus tu. Tapi kat sini ada satu, apa orang kata tak berapa suka lah, dia memiliki mount dalam bentuk plastik. Apa orang kata bila mount tu bentuk plastik, dia ada merit lah, ada bukan merit dia. Merit dia adalah menjadikan lens ni sangat ringan lah. Tapi kalau bila plastik tu, bila kita sambungkan dengan kamera badan utama dia, barang kalian sampah akan melekat kepada sensor kamera disebabkan oleh plastik tu. Tapi aku tak kisah, sebab yang penting ringan dan boleh buat ke mana-mana. Sampai 200 tu, selalu 200 sangat panjang dan berat untuk dibawa ke mana-mana. Tapi kali ni sangat ringan. Dan kali ni sama seperti sebelum ini, mari kita set lens ini. Lens guard MC. Satu je, awaslah jangan bagi ada abuk-abuk masuk, ataupun bila pasang ni jangan cakap, sebab ludah akan melekat kat situ. Okey, dan seterusnya ialah hood, lens hood. Ni apa aku beli, sebab orang kata lens hood ni tak perlu lah untuk zoom. Tapi ada profesional dia kata, ada orang yang dalam YouTube lah, yang profesional dia kata pasanglah lens hood untuk dapat gambar yang lebih lawa. Elakkan cahaya matahari boleh masuk. Ni sama, dia punya matlamat dia. Elakkan cahaya daripada masuk ke dalam lens kita. Oh, macho betul lah. Okey, dan seterusnya mari kita pasang kepada badan utama. Okey, boleh longgarkan tapak dia ni dulu. Ni pegang ke bawah. Sebab apa aku pegang bawah ni? Sebab elakkan daripada abuk jatuh ke lens dia ni. Perlahan-lahan, jangan gerak terlampau gerak sangat. Awaskan. Pegang salah. Oh, okey. Panjang gila. Ni nak bandingkan dengan lens yang aku terangkan sebelum ini. Agak panjang lah. Panjang sikit lah. Okey. Dan seterusnya aku akan tunjukkan gambar dan juga video untuk lens ini. Bye. Mamo naku 1番線に当駅止まりの列車が到着します。黄色い線の内側までお下がりください。まもなく1番線に当駅止まりの列車が到着します。黄色い線の内側までお下がりください。ご注意ください。まもなく列車が参ります。千葉線に到着いたしました列車は折り返し12時24分発快速列車の名古屋行きとなります。